Assalamualaikum. Hari ini Tingkatan 6 akan mengadakan Majlis Pilihan Raya Majlis Perwakilan Pelajar Tingkatan 6 sesi 2025 dan 2026. Okey, kat sini kita ada calon pertama bagi jawatan Presiden. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, nama saya Izzat Ihsan bin Kamil Suhairi. Saya calon pertama sebagai Presiden. Undilah saya. Okey, untuk soalan pertama, kenapa awak nak jadi Presiden? Soalan yang bagus. Bagi saya, kita semua boleh jadi presiden, kita semua boleh jadi pemimpin. Bagi saya cuba mengambil peluang, dan kalau terpilihlah. Bagi saya rasa saya boleh memimpin dan saya nak memimpin orang lain, saya nak bantu orang. Terima kasih. Okey, sekarang kita bersama dengan calon nombor 2 jawatan Presiden. Sila kenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaim Aiman bin Muhammad Zamri. Saya daripada 6 bawah ekonomi. Soalan pertama, apakah kelebihan yang awak ada yang tiada pada orang lain? Bagi saya, kelebihan yang saya nampak pada diri saya pandai memimpin walaupun selama ni saya tak pernah jadi pemimpin secara rasmi. Terima kasih. Sekarang kita bersama dengan calon nombor 3 bagi jawatan Presiden. Sila perkenalkan diri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Arif Takir bin Jamaluddin. Saya sebagai calon Presiden nombor 3. Saya tak berharap sangat pun nak jadi Presiden. Tapi kalau ada rezeki, adalah kan. Kita bergantung pada takdir dan kehendak dia. Sebab saya punya prinsip pun, prinsip saya berpegang kepada yang satu. Okay. Soalan pertama, apakah perubahan ataupun idea baru yang awak nak buat untuk sekolah ni? Maksudnya untuk tingkatan 6 ni. Ya, first kali saya akan buat perubahan dari segi keceriaan lah. Memandangkan saya nampak Form 6 ni terlampau, macam mana nak cakap, suram kan. Tengok sekeliling ni macam tak ada benda yang untuk menarik pelajar untuk datang ke sekolah. Dan tak ada aktiviti yang menarik selain daripada belajar lah. Memang kita kena belajar, tapi kita kena ada aktiviti lain. Aktiviti lain tu dapat menarik pelajar untuk datang ke sekolah. Itulah salah satu perubahan lah. Keceriaan dengan aktiviti untuk menarik pelajar datang ke sekolah. Terima kasih. Sekarang kita akan cari calon pertama untuk jawatan Timbalan Presiden. Sekarang kita bersama dengan calon nombor 1 jawatan penolong Presiden. Kenalkan diri. Okey, nama saya Rabiatul Adawiah binti Abdul Warid, calon Timbalan Presiden pertama, SMK DSR. Soalan pertama, macam mana awak nak mengubah persekitaran dekat tingkatan 6 ni? Macam mana saya nak mengubah persekitaran dekat tingkatan 6 ni? Bagi pendapat saya lah, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk merapatkan silaturahim antara tingkatan 6 yang ada sekarang untuk capai satu padu. So kita dapat memajukan tingkatan 6 ni jadi lebih efisien dan lebih bagus pada masa akan datang. Jawapan yang baik, terima kasih. Okey, sekarang kita dah ada calon nombor 2 Timbalan Presiden. Sila perkenalkan diri. Nama saya Nurul Najwa binti Muhammad dari kelas 6 BP. Saya dah tandingkan diri saya dalam calon 2 Timbalan Presiden. Okey, untuk soalan pertama, kenapa awak nak jadi Timbalan Presiden? Sebab saya nak Timbalan Presiden ni sebab saya selama ni saya tak ada apa-apa jawatan yang saya nak cabarkan diri saya dekat benda yang baru. Sebelum ni saya tak ada apa-apa langsung. Jadi untuk pertama kali saya nak cuba benda baru. Saya nak tunjukkan prestasi saya dekat semua orang. Dan saya nak cabarkan diri lah, nak ambil benda satu ni, saya nak belajar. Terima kasih. Okey, sekarang kita bersama calon nombor 3 Timbalan Presiden. Sila kenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Nur Farhan Nabila binti Muhammad Faris dan saya sebagai calon nombor 3 untuk Timbalan Presiden. Untuk soalan pertama, kenapa Faiha nak jadi Timbalan Presiden? Okey, saya nak jadi Timbalan Presiden sebab saya nak
saya nak jaga form 6 ni betul-betul. Saya nak tolong uruskan semua tu. Kalau macam ada, macam mana orang kata, kalau ada majlis ke program ke apa ke, saya nak handle, saya nak tolong handlekan macam tu. Terima kasih. Sini kita ada calon nombor 1 untuk jawatan setiausaha. Sila kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fairuz Neza binti Muhammad Rani. Okey, semua boleh panggil saya Fairuz. So saya daripada kelas 6 bawah ekonomi dan saya sebagai calon pertama setiausaha. Untuk soalan pertama, apakah kelebihan awak yang orang lain tak ada? Okay. Kelebihan yang orang lain tak ada daripada saya. Okay, pertamalah apa yang saya nampak. Saya ni jenis yang selagi benda Allah tu tak siap, saya akan siapkan. So contohnya kan macam Cikgu Faiz selalu minta tolong kat saya. Saya berusaha, saya buat sesungguh. Awal cantik lah dengan saya punya kreativiti. Contohnya poster kan. Okay, saya buat, saya gunakan saya punya kreativiti, lepas tu saya campur dengan psikologi. Sebab apa? Okay, contohnya macam poster kemerdekaan. Saya buat corak yang menarik perhatian ni lah, audience. Okay, terima kasih. Sekarang kita akan cari calon nombor 2 setiausaha. Perkenalkan diri. Nama saya Nur Alia Maisara. Saya dari kelas 6BP. Saya calon setiausaha. Itu je lah. Soalan pertama, kenapa awak nak jadi setiausaha? Setiausaha sebab saya memang suka jawatan setiausaha ni. Dari saya form 5, form 4 memang target setiausaha je. Terima kasih. Okay, sekarang kita bersama dengan calon bendahari untuk calon pertama. Perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur Hafiz bin Izzahar. Saya sebagai calon pertama. Soalan pertama, jika ada masa awak dah dapat nanti jawatan tu, kalau ada sesiapa yang tak bersetuju dengan awak punya keputusan, apa yang awak akan buat? Kalau murid lain tidak setuju dengan saya punya keputusan, saya akan cuba untuk ubah saya punya tu supaya dia orang lebih setuju dan memantapkan lagi saya punya tujuan tu supaya dia orang okey dengan dan terima dengan apa yang saya tentukan. Terima kasih. Sekarang kita bersama dengan calon kedua dan calon ketiga untuk jawatan bendahari. Jadi perkenalkan diri. Hai, nama saya Divianjali anak perempuan Suresh Devan. Saya calon nombor 2. Saya ialah bendahari. Salam sejahtera kepada semua. Saya Rishalini anak perempuan Belasami. Saya adalah calon ketiga dalam jawatan bendahari. Untuk soalan pertama, untuk dua-dua apakah janji korang untuk jawatan bendahari? Saya janji untuk saya belanja makanan ke ataupun membuat lawatan untuk semua rakan-rakan saya. Saya janji satu je. Okey, tiada pembaziran wang. Okey, kita boleh gunakan wang yang diberikan kepada saya untuk aktiviti bermanfaat kepada kita. Okey, kita boleh menyediakan lawatan atau kita boleh menyediakan makanan percuma untuk semua pelajar tingkatan 6 SMK Dasera. Terima kasih. Kita bersama dengan Zarifah, pengundi juga. Jadi apa perasaan awak masa tengah mengundi? Masa saya mengundi, saya tak rasa gugup. Saya cuma rasa semangat mengundi. Boleh katakan bila tengok masa diorang kempen, diorang ada semangat nak bersaing. Cinta je lah. Terima kasih. Terima kasih. Okay, sebagai pengundi yang baru mengundi tadi, apa awak punya harapan dekat calon-calon tu? Okay, hai, nama saya Munira. Harapan saya sebagai pengundi, semoga calon-calon tersebut dapat memberi kerjasama yang baik dan memimpin Form 6 dengan terbaik. Dan jujurlah, amanah semua macam tu, okay? Semoga
Form 6 ni terbaik selalu. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, sekarang kita bersama dengan pengundi. Berikan apa perasaan awak masa undi tu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey. Perasaan saya selepas habis mengundi ni adalah satu orang kata permulaan untuk di mana kita akan melalui proses pengundian yang akan datang lah. Jadi ini salah satu proses pembelajaran yang perlu diserap dalam diri kita. Terima kasih. Sekarang kita akan berjumpa dengan pengundi yang bernama Alia. Apakah pandangan awak tentang majlis tadi? Sejujurnya, okey je sebab kita orang kan untuk yang upper six semua ada pengalaman untuk untuk mengundi. So bagi saya dah biasa mengundi. Okey, dalam sekolah je lah. Lagi satu, korang kena mengundi ikut apa yang korang rasa yang terbaik untuk korang. Jangan undi ikut kawan. Kalau kawan kata ni, korang nak ikut juga. Tak boleh. Ikut korang. Okay? Okay, wish you all good luck. Bye. Terima kasih. Sekarang kita akan berjumpa dengan Aziz. Okay. Apa pandangan kau masa pergi pilihan raya tadi? Seronok dapat pengalaman baru. Okay, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita akan berjumpa dengan pengundi bernama Adli. Jadi apakah harapan awak dekat calon-calon yang bertanding? Okay, saya harap siapa yang terpilih untuk menjadi presiden, setiausaha, timbalan dan bendahari dapat memegang jawatan tu dengan sebaiknya lah. Sekian. Terima kasih. Hari ini kita mengundi untuk sesi 25 ke 26 dan saya telah mengundi presiden. Sekarang kita bersama dengan pengundi bernama Helena. Jadi sekarang saya nak tanya awak, apakah harapan awak dekat calon-calon MPPTE yang baru? Halo, nama saya Helena. Harapan saya harap ahli PTE baru ni akan menjalankan tugas mereka dengan penuh semangat. And then saya juga berharap bahawa mereka akan membawa banyak perubahan dari segi pendidikan. Itu saja. Thank you. Terima kasih. Sekarang kita bersama dengan pengerusi tahun 2024-2025 iaitu Ashraf. Jadi apa harapan awak dekat calon-calon yang baru tu? Okay, harapan saya harap mereka dapat melakukan kerja mereka dengan baik, menunaikan janji-janji mereka, manifesto mereka, menjadi pemimpin yang tekal dan juga berintegriti, menjalankan amanah mereka sentiasa. Itu saja. Terima kasih. Okay, sekarang kita bersama dengan setiausaha bagi tahun 2024-2025 iaitu Aisyah. Jadi apa pandangan awak masa awak tengah mengundi tadi? Pandangan saya rasa macam bersemangat lah kan, sebab saya akan mengundi bakal MPP yang akan menggantikan tempat saya dan rakan-rakan yang lain. Jadi macam tadi dalam bilik mengundi tadi, cikgu dah tanya saya apakah harapan saya dengan MPP yang baru. Jadi harapan saya dekat MPP baru ni dapat diorang ada chemistry and dapat kerjasama lah antara batch diorang and batch and lower nanti akan datang. So saya harap diorang akan lebih matang dan dapat memberi kerjasama yang baik dengan cikgu-cikgu dan rakan-rakan yang lain. Terima kasih. Sekarang kita bersama dengan bekas bendahari tahun 2024-2025 iaitu Ain Akilah. Pandangan saya, apa pun saya nak ucapkan tahniah kepada seluruh pemenang untuk semua jawatan tersebut. Saya sebagai bekas bendahari berharap semua ahli MPP untuk 2025/2026 dapat menjalankan tugas yang sebaiknya. Itu sahaja. Terima kasih. Bye. Okay,
sekarang kita bersama dengan Cikgu Hafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini pada 8 hari bulan September 2025, SMK Datuk Seri Raja telah pun mengadakan pilihan raya bagi memilih wakil MPP bagi sesi 2025-2026. Dan saya mengharapkan calon-calon yang terpilih ini adalah pelajar yang boleh maksudnya membawa satu ke tahap baru tingkatan 6 ini supaya lebih berkaliber lebih berkaliber, lebih cemerlang semoga generasi ataupun batch ini akan menjadi generasi yang lebih ke depan cemerlang cuba untuk menjadikan tingkatan 6 ni lebih eksklusif. Dan mereka juga akan terpilih untuk mewakili ataupun di peringkat daerah pada hari Jumaat nanti. Salah seorang daripada wakil kita akan terpilih ke mewakili pertandingan di peringkat daerah. Semoga calon kita akan terpilih dan terus membawa wawasan tingkatan 6 ni lebih kepada pemimpin, wakil-wakil pemimpin pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey guys, kita dah habis. Sekarang ni diorang pun tengah kemas-kemas. Jadi ya, itulah dia. So kepada setiausaha yang akan datang, saya ada sediakan drive. So dalam tu semua ada, kata kerja, laporan, minit mesyuarat, semua ada. Boleh tengok je. Okey, jangan tanya aku dah. Bye-bye. Yang video tadi. Sekarang kita dah ada pemenang untuk perwakilan pelajar tahun 2025-2026. So, korang nak jumpa tak siapa? Siapa presiden kita yang baru? Presiden! Ucapan pertama daripada presiden. Okey. Assalamualaikum. Saya presiden, nama saya Zaid Samir Kamiswari. Jadi terima kasih sebab pilih saya akan buat yang terbaik. Semoga dia menang dekat peringkat negeri, daerah, apa-apa je lah. Okay, lepas tu kita nak jumpa, kita punya timbalan yang cantik ni. Assalamualaikum, saya dah perkenalkan diri saya tadi. So, Alhamdulillah saya menang dalam pilihan raya ni menjadi timbalan presiden. So, perasaan saya gembira lah sebab supporter saya pun, kawan kelas saya sangat-sangatlah bersemangat. Lepas tu, saya nak terima kasih dekat semua yang mengundi saya dan InsyaAllah saya akan jalankan tugas saya dengan baik. Terima kasih. Kita akan jumpa dengan seseorang yang dia akan buat kertas kerja kita. Nanti kita nak pergi Haiti, dia akan buat kertas kerja tu. Ni dia. Setiausaha. Assalamualaikum. Saya Fairuz Niza. So, yang sudah tentu korang akan panggil saya Peruz tau. So, saya tercalon menang sebagai setiausaha. Kenapa? Sebab saya setia orangnya. Okay, itulah. Saya harap saya dapat bekerjasama dengan semua. Saya akan bertungkus lumus. Saya akan kertas kerja. Okay, itulah saya. Walaupun korang, walaupun saya ni macam tak banyak cakap, tapi kerja tu korang akan nampak. Korang TikTok lah. Okay, last kita ada yang paling kaya lah dekat tingkatan 6 ni, iaitu bendahari. Tahun ni bendahari kita lelaki-lelaki, okey? Tahun lepas bendahari kita wanita. Okey, jadi sedikit patah perkataan. Okay, saya sangat berterima kasih pada siapa yang undi saya. Dan saya excited juga dan tak sangka ramai juga yang undi saya. And mesti saya akan jalankan tanggungjawab saya. Mesti tertanya kenapa lelaki. Okay, tak semestinya lelaki tak boleh. Why? Why cannot? Ya, tapi ya selalunya bendahari adalah perempuan. Tapi tak semua lelaki tak berguna, okay? I boleh tunjukkan lelaki itu juga berguna di dunia ini. Terima kasih. Okay, dah habis. Itu saja untuk pemenang. Lepas tu nanti diorang akan lantik exco yang kita ada banyak exco lah. Nantilah tu kita cerita kemudian. Tahniah dan syabas kepada semua pemenang. Semoga maju jaya, buat kerja elok-elok. Tu je lah. Okay. Terima kasih.